Kita perlukan dalam 1 genggam cili kering. Saya perlukan dalam 4 sudu cili kisar, Lepas tu korang masukkan 1 biji bawang merah dan juga dalam 2 batang serai yang telah dihiris. 1 biji bawang merah dengan serai yang digunting-gunting. Kita perlukan juga dalam 2 inci halia, 3 buah keras dan juga 4 ulas bawang putih. Apa itu buah keras? Bla 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 bla. Oh, pemekat kuah. Letak bawang putih, halia dengan pemekat kuah. Kemudian kita masukkan juga dalam 1 sudu besar jintan manis. Jintan manis masuk ikut suka. Masukkan air secukupnya. Lepas tu korang kisar macam biasa. Masuk air, lepas tu kisar macam biasa. Lepas tu kita boleh panaskan minyak. Kita masukkan bahan kisar kita tadi. Lepas tu masukkan bahan kisar tadi. Dan korang kacau sekejap sebelum kita boleh masukkan gula. Untuk yang pecik kena lebihkan gula, dia manis sikit. Bang, belum apa-apa lagi pecik ni dah pelik. Dia macam lain macam. Kenapa Tapi tak apa, saya proceed letak gula. Korang sambung masak sekejap sebelum kita masukkan 2 sudu besar serbuk cili. Warna saya ni punya dah macam kari dah bang. Jadi saya letak 4 sudu nak warna macam abang punya. Lepas tu korang masukkan setengah kotak santan. Piu 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 piu. Kemudian korang boleh masukkan perai ayam. Sabar dulu bang, kacau-kacau santan ni dulu. Abang laju sangat. Dah kacau baru boleh letak ayam. Lepas tu korang masukkan sekeping asam keping. Lepas tu korang masukkan dalam 1 cawan air. Masukkan 1 mangkuk air, kacau-kacau. Lepas tu masuk air asam jawa, kacau-kacau lagi. Masukkan garam dan juga sedikit serbuk perasa. Masukkan garam dengan serbuk perasa. Kalau korang nak merahkan lagi kuah ni, korang boleh tambahkan sedikit lagi serbuk cili. Saya follow je abang. Kuah pecik ni tak merah-merah dari tadi. Kemudian kita akan masak ayam ni sampailah dia masak dalam 15 minit macam tu. Saya guna ayam KFC bang. Dia memang dah masak dah. Bila ayam dah masak, kita keluarkan kita punya perai ayam. Lepas tu baki kuah tu korang sambung masak sekejap. Angkat ayam. Lepas tu kita sambung masak. Kita bakar atas arang. Letakkan ayam. Lepas tu kita letakkan sambal yang telah kita masak tadi. Atas arang, bawah kerusi, saya okey je bang. Tapi saya nak guna air fryer. Zup. Zap. Asyap. Ayam ni malu-malu pula berselimut. Inilah hasil dia. Ayam pecik cik sayang. Ambil kuah ni sikit, sapu-sapu kat roti. Letak ayam pecik tadi. Tutupkan dia. Asyap sandwich ayam pecik. Meh rasa sikit macam mana hasil hari ni. Resepi ayam pecik ni the best. Terbaik, sedap gila. Masak mamen pun sedap. Thank you bang, resepi. Terbaik bang. Okay guys, jumpa lagi.